keluar daripada venue tu, kita orang macam okey lah, SRG kalah, kita orang admit lah ada defeat kan. Betul. So kita orang macam jalan lah kan. Lepas tu kita orang perasan kira Ultras AE dah keluar. Masa tu diorang main gendang tau. Diorang main gendang tu best gila kau tahu tak. Sebab tu kita orang datang lari kat diorang sambil Terus record. macam, Kita orang vibing kan rakam kan. Yo, baik kan, saya kan? tahniah. Kita bukan jenis toxic ni kan. So Betul. kita vibing sekali. Ingat besok lah, tak apalah, siapa AE lah besok kan. Kau kena play sound dia bagi dia orang sekejap lagi. Dengar. Tiba-tiba kita orang dengar Malai gak ada gunanya. Balik dia kata gak ada gunanya. So macam kita orang macam hampa gila baik.